Kita baru unboxing satu vacuum cleaner daripada Bastez ni. Kegunaan untuk rumah boleh, car wash pun boleh. Yang bagus sekali dia ada bagi dia punya roda ni. Nanti korang boleh pasang lah dekat sebelah bawah ni. Aku baru perasan sebelah atas ni dia boleh blow tau. Yang ni sedut, yang ni dia blow. Kita cuba Okey. Ini untuk tiup tau. Kita on kan dulu. Dia tiup, kita tengok boleh terbang tak boleh terbang. Nampak tu, kuat juga tau. Memang terbaik lah. Bila nak sedut, korang boleh letak kat depan ni. Kalau nak buat kat rumah, korang boleh pasangkan dia punya hose ni. Dia akan jadi macam ni. Untuk kereta korang boleh pasangkan ni, dia punya hose depan ni. Lepas tu, dia boleh gunakan mode untuk brush. Nampak tu, sambil brush dia akan sedut lah. Dari segi angin dia, korang tengok angin dia memang kuat lah. Nampak tu, melekat tu, tak ada masalah punya. Dekat mana korang dapatkan vacuum cleaner daripada Bastez ni, kira heavy duty lah. Yang penting harga dia murah ni. Korang akan dapat satu set semua ni. Dia menjanjikan 1 tahun waranti. Korang boleh tekan link kat bawah.